وصحبه أجمعين. اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على حبيب الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا. يا الله lapangkanlah hati-hati kami. ويسر لنا أمورنا. Permudahkanlah segala urusan kami. Wahlul 'uqdatam min alsinatina. Bukakanlah ya Allah apa jua ikatan yang ada pada lidah-lidah kami. Yafqahu aqwalana, agar boleh difahami segala tutur bicara kami. Allahumma faqqihna fid din. Ya Allah, berikanlah kepada kami pemahaman di dalam urusan agama. Wa'allimna at-ta'wil, ajarkanlah kepada kami pemahaman Al-Quran. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Kepadamu ya Allah kami meminta ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan wasi'an tayyiba. Rezeki yang luas melimpah ruah lagi halal bersih suci. Wa amalan mutaqabbala. Amalan yang engkau terima daripada kami. Wa shifaan min kulli da'. Dan sembuh daripada segala jenis penyakit. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Apa khabar semua? Selamat petang. Kita bertemu kembali dalam program Penawar Hati bersama dengan saya Umar Aziz. Mudah-mudahan sebagaimana nama kitab, nama program Qalbun Salim, hati yang sejahtera, hati yang bersih daripada penyakit-penyakit hati. Allah kurniakan kepada kita hati yang begitu. Maka sangat penting kita memberi perhatian kepada hati. Kerana kata Imam Al-Ghazali yang pertama, hati adalah umpama raja. Maka apabila eloknya hati, akan eloklah anggota-anggota yang lain. Sabda Nabi SAW, "Idza saluhat", apabila eloknya hati, saluhal jasadu kulluh, maka eloklah seluruh anggota badan yang lain. Dan apabila kita tak jaga hati, kita biarkan hati kita dengan dosa, kita biarkan hati kita tanpa taubat, kita biarkan hati kita dengan perkara-perkara yang menjadikan ianya sakit dan rosak, maka sabda Nabi akan rosaklah seluruh anggota tubuh badan. Maka itu yang pertama. Yang kedua, kata Imam Al-Ghazali, kenapa nak bagi perhatian kepada hati? Kerana hati ini adalah tempat Allah melihat akan kita. Dalam hadis Nabi bersabda, Allah tak pandang bagaimana rupa kita. Allah tak pandang bagaimana tubuh badan kita. Akan tetapi yang Allah pandang adalah bagaimana hati kita. Inna Allah la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum. Allah tak pandang rupa kita bagaimana. Allah tak pandang badan kita bagaimana. Walakin yanzuru ila qulubikum. Allah pandang hati kita. Maka ini adalah beberapa sebab perlunya untuk kita menjaga akan hati kita. Kita dah tiba pada muka surat 410 daripada kitab Qalbun Salim yang kita baca setiap petang. Kalaulah ada yang ingin untuk mendapatkan kitab, maka boleh dapatkan daripada beg kuning sebagai rujukan. Dan kita dah berada pada tajuk berkenaan tentang sabar. Berkenaan tentang sabar. Maka penulis kitab mengingatkan kepada kita orang yang mana nak menjaga hatinya sebagai seorang yang salik, sebagai seorang yang sedang berada menuju pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia kena pastikan hatinya bersih daripada penyakit-penyakit at-takhalli, dan dia kena pastikan hatinya dihiasi dengan sifat-sifat terpuji ataupun dikenali at-tahalli. Maka ada 10 sifat terpuji yang kita nak usahakan ada pada hati kita. Maka yang pertama adalah kita nakkan hati kita adanya taubat dan istighfar. Itu kita telah belajar. Yang kedua, kita nakkan hati kita
ada al-khawfu war-raja, ada sifat takut dan berharap kepada Allah. Yang ketiga, maka hati kita perlu dihiasi dengan az-zuhud, menghilangkan cinta, pengaruh dunia daripada hati. Kita dah berada pada sifat yang keempat, iaitu sabar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Muka surat 411, nota kaki yang ke-369. Muka surat 410. Muka surat 410, nota kaki 369. Maka kalaulah sahabat-sahabat ada yang cetakan baru, ini cetakan beberapa tahun lepas, maka kalaulah ada yang ada cetakan baru, maka boleh lihat pada tajuk sabar. Maka kalaulah cetakan lama, muka surat 410, minta maaf 410, nota kaki 369. Maka semalam kita telah belajar, ahlan-ahlan, saya nak raikan dahulu yang berada di ruangan komen, Abu Kamiza Muhammad Amil, Fatimah Az-Zahra Binarai, Sulaiman Ijarahman Zahalina Alias, Fatimah Az-Zahra Kamiza. Di ruangan TikTok Nur Aini Hamid Haifa Najwa, kemudian Nur Aini Hamid Lily 1707. Terima kasih banyak-banyak. Moga Allah kurniakan kebaikan dunia akhirat. Zaitun, Ummi Zayhadi, Syahrul Muhammad, Zu Ain dan juga Ruby 76. Ahlan-ahlan semua. Terima kasih banyak-banyak Ummi Hana. Moga Allah kurniakan kebaikan dunia dan akhirat. Mohon jasa baik sahabat-sahabat untuk bantu share, bantu untuk kongsi, tag rakan-rakan dan sebarluaskan insya-Allah. Nota kaki 369. Maka semalam kita telah belajar setiap individu yang mukallaf, yang baligh, berakal dan juga sampai seruan Islam kepada setiap individu, paling kurang dia kena ada 3 sabar. Sabar ketika mana mentaati perintah Allah, sabar dalam meninggalkan maksiat dan dosa, dan sabar apabila diuji. Maka pada tajuk sabar itu, maka penulis kitab bawakan nota kaki syarahan. Maka kata penulis kitab, contoh sabar dalam mengerjakan perkara yang wajib adalah sabar mengerjakan solat fardu 5 waktu sehari semalam. Maka ini adalah sabar dalam mentaati Allah. Sebab bagi orang yang tidak biasa, tak mudah untuk menjaga solat fardu 5 waktu. Maka dia tak bolehlah bagi alasan pada waktu tu dia tak biasa, dia tak ada kesabaran untuk solat. Tak boleh. Sebab setiap individu, setiap orang Islam, dia kena ada sabar. Yang pertama, sabar dalam mentaati kewajipan, benda yang wajib. Maka sekurang-kurangnya solat fardu 5 waktu, dia kena sabar melaksanakannya. Puasa Ramadan, dia kena sabar melaksanakannya. Zakat apabila cukup harta, cukup nisab, maka cukup haul, maka ketika itu kena sabar melaksanakannya. Maka tak boleh dia bagi alasan, tak bolehlah nak solat, tak ada kesabaran. Setiap individu yang mukallaf kena ada kesabaran dalam mentaati perintah Allah. Kata penulis kitab, begitu juga sabar dalam menuntut ilmu, termasuk dalam sabar yang wajib. Maka ini juga termasuk. Sebab setiap orang ada bahagian ilmu wajib yang perlu untuk dia belajar, yang perlu untuk dia pelajari. Kata penulis kitab, termasuklah juga istiqamah dalam menjalankan syariat Allah pun termasuk di dalam sabar ini. Begitu juga membiasakan diri untuk sentiasa menjalankan segala bentuk ibadah, sama ada yang berkaitan harta, jasmani ataupun hati. Termasuklah menjaga hati, mentaati perintah Allah pada perkara hati, urusan batin pun termasuk dalam sabar ini. Melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Kadang-kala kita nasihat, orang tak dengar. Kita ajak orang kepada kebaikan, orang tak dengar. Maka itu juga termasuk di dalam sabar dalam mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka ini semua termasuk. Berkatalah Imam Asy-Syafi'i, muka surat sebelahnya, ala la tanalul ilma illa bisittah.
Sa'unabbi'uka an majmu'iha bibayan. Ingatlah, kamu tidak akan mendapat ilmu melainkan dengan 6 perkara. Maka perlu untuk mendapatkan ilmu dengan 6 perkara. Maka kata Imam Ash-Shafi'i, aku akan memberitahu kepadamu tentang 6 perkara itu dengan jelas. Maka termasuk dalam menuntut ilmu, kena ada sabar. Maka apakah 6 perkara berkenaan tentang ilmu yang mesti ada? Maka kalaulah kita kata nak belajar ilmu ni susahlah. Apa pun ilmu. Ya, sebab nak belajar ilmu kena ada 6 perkara. 6 sifat. 6 perkara kena ada dalam mempelajari ilmu. Ahlan-ahlan kepada yang baru join, kalaulah yang belum follow, maka boleh follow. Maka sehari kita ada 3 kali live sekurang-kurangnya. Maka boleh dapat notifikasi apabila kita live dan apabila follow. Maka termasuklah di dalam sabar adalah sabar menuntut ilmu. Maka sebab itu penulis kitab bawakan kata-kata Imam Ash-Shafi'i, orang yang nak ilmu, dia kena ada 6 sifat. Ilmu dunia ke, ilmu akhirat ke, ilmu apa pun, dia kena ada 6 sifat dalam untuk mendapat ilmu. Maka berkatalah Imam Ash-Shafi'i, ala, ketahuilah, la tanalul ilma illa bisittah. Tak akan boleh dapat ilmu kecuali dengan 6 sifat. Sa'unabbi'uka an majmu'iha bibayan. Akan aku jelaskan kepada kamu dengan jelas. Sebab itu kalaulah anak-anak kita kata susahlah nak belajar ni, maka betul kena ada 6 sifat dalam belajar ilmu. Maka kena tampal dekat rumah kita nasihat Imam Ash-Shafi'i ini. Apakah 6 sifat yang kena ada? Zakain, wa hirsin, wastibarin, wa bulghatin, wa irsyadi ustazin, wa tuliz zaman. 6 sifat untuk mempelajari ilmu. Yang pertama, orang yang nak dapat ilmu, sifat yang pertama adalah zakat. Dia perlu ada kepintaran. Kepintaran. Maksudnya tak bolehlah ketika itu safih. Safih adalah orang Arab panggil orang yang ketika itu diuji dengan tidak boleh memahami apa-apa, mengingati apa-apa. Dia tak boleh faham apa-apa. Ada setengah orang Allah uji begitu. Allah kurniakan perkara seperti itu. Dia tak boleh ingat apa-apa. Dia tak boleh faham apa-apa. Maka tidaklah orang seperti itu akan dapat ilmu sebagaimana orang biasa. Dia mungkin ada ilmu dia, tetapi mengikut kapasiti dia. Dia mungkin ada pengetahuan dia, tetapi mengikut kemampuan dia. Maka syarat yang pertama adalah perlu ada kecerdasan. Tidaklah kecerdasan itu mesti nombor 1 sahaja. Asalkan dia boleh faham, asalkan dia boleh ingat walaupun sedikit, maka itu cukup syarat untuk mempelajari ilmu. Sifat yang kedua kena ada, wahirsin. Wahirsin bermaksud adalah semangat, keinginan. Dia perlu ada keinginan. Orang yang tidak ada semangat dan keinginan, maka pada ketika itu datanglah malaikat menjadi gurunya sekalipun, dia tetap tak akan dapat apa-apa. Maka orang yang nak belajar ilmu, dia mesti ada kemahuan, keinginan, kesungguhan dalam untuk mempelajari ilmu. Dan ini kita lihat kadang-kala makin lama makin hilang pada generasi muda. Lagi-lagi apabila generasi muda semangat dia untuk mendapat pekerjaan, mendapat bayaran adalah terlalu awal berbanding daripada untuk mendapat ilmu. Ya, kadang-kala buat apa pun boleh dapat pekerjaan, boleh dapat bayaran. Akan tetapi tidak sama dengan orang yang mendapat ilmu. Maka sebab itu dalam mendapat ilmu mesti kena ada keinginan, hirs. Mesti ada, kadang-kala hirs diterjemahkan dengan ketamakan, kemahuan yang bersungguh-sungguh. Maka itu adalah sifat yang kedua untuk mendapatkan ilmu. Yang ketiga, kata Imam Ash-Shafi'i, wastibar. Nak mendapat ilmu kena ada sabar. Ini yang penulis kitab bawa. Maka orang yang nak belajar ilmu mesti kena sabar. Tak bolehlah kata, boleh tak saya nak belajar kitab ni 1 hari? Boleh mungkin.
Tapi tak sama seperti orang yang belajarnya untuk tempoh yang lama. Orang yang belajar sedikit demi sedikit. Maka dalam mempelajari ilmu, perlu ada sifat sabar dan inilah tajuk yang penulis kitab bawakan di sini. Yang keempat, wabulghah. Nak belajar ilmu memerlukan bekalan yang cukup. Kadang-kala ada ilmu yang perlu untuk biaya. Kadang-kala ada ilmu yang perlu untuk dibayar. Kadang-kala ada ilmu yang perlu ada yurannya. Maka perlu ada bulghah. Maka tak bolehlah seseorang tu kata, saya nak belajar ilmu, tapi saya nak free sahaja. Boleh. Tapi dia belajarlah pada kadar yang percuma. Maka Imam Ash-Shafi'i berkata, yang keempat dalam mempelajari ilmu, perlu ada bekalan yang cukup. Maka tak naklah ketika itu mempelajari ilmu, namun tidak mahu mengeluarkan sebarang belanja. Maka perlu ada wabulghah, bekalan yang mencukupi. Yang kelima, tadi empat. Yang kelima, maka dalam mempelajari ilmu, wa irsyadi ustazin, memerlukan bimbingan guru. Kadang-kala ada yang kita boleh faham dengan membaca dan mendengar. Tetapi ada juga yang kita hanya boleh faham apabila ada guru yang membimbing. Lagi-lagi berkenaan tentang hukum ahkam. Lagi-lagi berkenaan tentang ayat-ayat yang mutasyabihat daripada Al-Quran. Lagi-lagi berkenaan tentang hadis yang perlukan penjelasan. Maka perlukan bimbingan kepada guru. Perlu bimbingan guru. Dan yang terakhir, keenam, watuliz zaman. Dalam mempelajari ilmu, maka perlukan kepada masa. Boleh nak belajar sekejap-sekejap, tetapi tidaklah sama dengan orang yang sabar dalam menuntut ilmu. Maka dibawakan di sini nak menerangkan ilmu itu perlu ada 6 sifat untuk dapat. Ilmu dunia pun sama. Sebagai contoh, ada orang nak menjadi doktor. Maka dia kata, boleh tak saya nak jadi doktor pakar tapi belajar setahun je? Maka boleh. Akan tetapi, takut-takut bila dia menjadi doktor, bukan orang itu makin sihat, tapi makin cepat mati. Sebab banyak benda yang di skip. Banyak benda yang dia tak tahu. Dia rasa dia tahu. Tiba-tiba nak jadi doktor pakar, belajar setahun. Tak ada basic apa, tak ada apa. Maka boleh menjadikan orang yang dirawat bukan bertambah sihat, namun bertambah sakit. Maka setiap perlu masa. Kita tengok orang yang nak menjadi doktor, berapa lama dia pelajari. Sebab itu kadang-kala kita kesian kepada orang yang dah belajar lama-lama menjadi doktor. Tiba-tiba ada orang yang tak ada asas tentang doktor, dia bagi pandangan, bercakap seolah-olah dia tahu, hanya berpandukan ChatGPT ataupun AI dan sebagainya. Maka ketika itu tak sama. Maka itu tidaklah dipanggil ilmu. Maka kata Imam Ash-Shafi'i, inilah 6 perkara yang perlu ada untuk menuntut ilmu. Yang keenam adalah tuluz zaman, maka masa yang lama. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Ahlan Cikgu Zul, Ummi Zayahadi, Abu Fatimah Az-Zahra di FB, begitu juga Rohani Adam, Binarai, Kak Kamizah. Ahlan kepada semua. Tengok menantu nak jadi doktor, maka perlukan bertahun-tahun kan untuk belajar. Tapi kadang-kala kita tengok ada sebahagian orang dia lagi pakar daripada doktor. Walau ketika itu tak belajar apa. Maka kadang-kala ada orang dia tidak memahami tentang nilai ilmu yang sebenar. Bercakap, ramai orang yang boleh berkata-kata. Namun tidak ramai orang yang memiliki ilmu kalaulah tidak bersabar dalam 6 perkara ini, kata Imam Ash-Shafi'i rahimahullahu ta'ala. Allahumma salli, catatan, sebahagian mengatakan ini juga adalah syairnya Sayyidina Ali. Maka ada mengatakan inilah kata-kata Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, ada juga mengatakan inilah syair Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu. Maka sabar yang pertama adalah sabar melakukan perkara yang baik. Termasuk dalam itu sabar dalam menuntut ilmu. Sebab itu zaman kita kadang-kala ramai tak nak menuntut ilmu. Ramai tak nak. Lagi-lagi apabila zaman kita ramai orang nampak mudah untuk mencari pekerjaan. Walaupun ilmu ketika itu dia tidak sambung belajar. Maka kadang-kala ramai orang tak nak
sambung mempelajari ilmu. Walhal hanya dengan ilmu, kata Sayyidina Ali, manusia boleh berjaya dunia, hanya dengan ilmu. Manusia boleh berjaya akhirat, hanya dengan ilmu. Manusia boleh berjaya dunia dan akhirat. Maka jangan pernah untuk belajar menuntut ilmu. Orang yang benar-benar belajar, lagi dia belajar, lagi dia akan merasa kekurangan. Lagi dia belajar, lagi dia merasakan yang dia perlu terus sambung belajar. Maka yang kedua, sabar dalam meninggalkan maksiat. Maka nota kaki 370. Contoh sabar meninggalkan maksiat adalah sabar daripada mencuri, tak mencuri. Sabar daripada minum arak. Sabar daripada mengumpat orang lain dan apa pun maksiat yang lain. Maka kadangkala ada orang nafsu dia ada keinginan nak buat dosa. Dia tahan, dia kawal, dia tarbiyah nafsu. Maka itu adalah sabar dalam meninggalkan dosa dan maksiat. Orang yang tak ada sabar ini, itulah yang terjebak dalam dosa. Mengikut kehendak nafsu. Mengikut apa yang dituntut oleh nafsu. Kata penulis kitab, termasuklah dalam sabar meninggalkan maksiat adalah sabar berjuang melawan nafsu. Maka ini sabar dalam kategori yang kedua. Nafsu nak buat tu, nafsu nak buat ni, nafsu mengajak kepada maksiat dan dia lawan dan dia tahan. Maka ini dikira sebagai sabar dalam meninggalkan dosa dan maksiat. Firman Allah dalam surah Yusuf, innan nafsa, sesungguhnya nafsu, la ammaratun bisu', pasti sangat banyak menyuruh pada kejahatan. Nafsu akan banyak menyuruh melakukan kejahatan. Maka termasuklah sabar memerangi jiwa yang menyeleweng. Kadang-kala ada orang dalaman dia ajak benda-benda tak elok. Dia lawan, dia tahan. Ini juga sabar dalam meninggalkan maksiat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Begitu juga termasuklah dalam sabar ini. Sabar mengekang pendorong-pendorong kejahatan yang syaitan bisikkan. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Macam-macam syaitan bisik pada hati dia. Macam-macam lintasan tak elok ada pada hatinya. Dia tolak ke tepi. Dia buang semuanya. Maka ini juga termasuk dalam sabar meninggalkan dosa dan maksiat. Ahlan-ahlan Katina Ma'ngah, Haifa Najwa, kemudian ahlan-ahlan Nur Aini, Niza Nizam yang baru join, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, sebarluaskan. Fatimah Az-Zahra, Binarai, Rohani Adam, Kak Kamiza Muhammad Amil, Noradila dan juga semua. Kata penulis kitab, sabar yang ketiga, maka sabar yang pertama mengerjakan ketaatan yang wajib. Sabar meninggalkan maksiat. Sabar yang ketiga adalah sabar ketika mana diuji. Nota kaki 371. Termasuklah sabar ketika diuji adalah sedar bahawa dunia ini adalah tempat ujian dan cubaan. Ini juga termasuk dalam sabar. Macam mana kita nak sabar kalaulah kita lupa dunia ini tempat memang Allah nak uji? Macam mana kita nak sabar? Kita lupa. Kita ingat dunia ini adalah syurga. Kita ingat dunia ni tak boleh ada ujian. Kita ingat dunia ni tak boleh ada kesedihan. Kita ingat dunia ni tak boleh ada musibah bencana malapetaka. Maka termasuklah dalam sabar bila diuji, kita kena benar-benar faham tujuan Allah jadikan dunia. Tujuan Allah ciptakan kita di dunia adalah tidak lain, firman Allah berkali-kali pada banyak tempat dalam Al-Quran, adalah untuk Allah menguji manusia. Bahkan dalam surah Al-Ankabut, Allah tegaskan, lagi beriman, maka lagi akan diuji oleh Allah. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Maka lagi seseorang itu beriman, lagi Allah akan uji dia. Lagi seseorang itu bertambah iman, lagi bertambah ujian dia. Sebab itu dalam hadis sabda Nabi, manusia yang paling teruk diuji adalah al-anbiya, para nabi.
Sebab iman mereka sentiasa naik, tidak pernah turun. Maka bertambah ujian mereka sentiasa. Ahlan-ahlan kepada semua, kalaulah ada yang ingin untuk mendapatkan kitab sebagai rujukan, kita akan cuba baca setiap petang. Maka boleh dapatkan daripada beg kuning insya-Allah. Maka termasuklah sabar ketika mana diuji. Nota kaki 371. Menyedari bahawa dunia ini adalah tempat ujian dan cubaan. Kata penulis kitab, Allah akan menguji iman hamba-Nya dengan pelbagai musibah kerana Dialah yang lebih tahu tentangnya. Maka kata penulis kitab, lagi dahsyat iman seseorang, lagi dahsyat ujian yang Allah akan timpakan. Maka ujian akan datang juga berdasarkan keimanan. Allah uji berdasarkan keimanan. Maka Allah akan uji pada apa? Kata penulis kitab, cubaan dan ujian ini boleh terjadi terhadap harta, diri sendiri, bahkan keluarga. Sebab itu bila kita baca di dalam suratul Baqarah, surah yang kedua, pada ayat yang ke 155, surah yang kedua, Allah ingatkan Allah akan uji pada harta. Allah akan uji pada jiwa. Allah akan uji dengan ketakutan. Allah akan uji dengan kelaparan. Maka ada pelbagai cara Allah akan uji. Maka apabila kita diuji, tapi janganlah pula kita minta diuji. Kena minta sejahtera, minta afiah. Maka ketika mana kita diuji, maka sifat yang perlu ada adalah sabar. Maka sabar apabila diuji. Daripada Sayyidina Khabbab ibnu Al-Arad radhiyallahu anhu, beliau berkata, kami pernah mengadu kepada Rasulullah. Ketika itu baginda beralaskan sehelai kain di sisi Kaabah. Mengadu. Bila nak datang bantuan Allah. Bila nak datang pertolongan Allah. Ketika itu Nabi berada di Baitullah Kaabah. Maka kami bertanya, tidakkah baginda mahu meminta pertolongan kepada Allah untuk kami? Maka ketika itu Khabbab bin Al-Arad dah diuji teruk. Ketika itu Khabbab bin Al-Arad diuji dengan ujian yang berat. Dibaringkan di atas bara api oleh tuannya seorang wanita. Paksa dia, siksa dia kerana keimanan dia. Dan dia dah tak tahan. Maka mengadu kepada Nabi, wahai Rasulullah, tolong doakan kepada Allah untuk kami. Maka ketika itu bersabdalah Nabi SAW, muka surat yang seterusnya, 412, Nabi bersabda, qad kana man qablakum, sesungguhnya sebelum kamu ada orang yang diuji, yu'khadur rajul fayuhfaru lahu fil ard fayuj'alu fiha fayuja'u bil minshar fayudha'u ala ra'sih fayuj'alu nisfain. Ini ujian pertama orang yang terdahulu. Maka sabda Nabi SAW, sesungguhnya sebelum kamu ada seorang lelaki yang ditangkap, diambil, lalu digali lubang untuknya, dimasukkan ke dalam lubang, dibawakan gergaji kepadanya, diletakkan gergaji di atas kepalanya, kemudian dibelah dua hidup-hidup. Itu ujian dia. Maka bila ditanya oleh Khabbab, bila nak minta bantuan Allah, wahai Rasulullah? Walhal ujian Khabbab berat. Sangat berat ujian Al-Khabbab. Maka Nabi bawa kisah umat-umat terdahulu yang kena uji. Maka Nabi kata umat terdahulu ada kerana iman mereka dibelah dua hidup-hidup. Maka sebahagian para ulama mengatakan itulah yang berlaku kepada Nabi Allah Zakaria, dibunuh, dan juga anaknya Nabi Yahya juga dibunuh. Maka ada orang yang Allah uji sebegitu. Sabda Nabi SAW, ada orang yang kedua, wa yumshatu bi amshatil hadid ma duna lahmih wa azmih fama yasudduhu zalika an dinih. Sabda Nabi, ada juga orang yang dicakar ataupun disikat dengan sikat besi sehingga memisahkan daging dan tulangnya dalam keadaan dia masih hidup. Maka ada orang yang dia punya ujian, diambil sikat besi, pada waktu itu disikat sehingga jatuh kulit-kulitnya,
jatuh berguguran, terpisah ketika itu daging-dagingnya dan disikat sampai ke tulang dalam keadaan masih bernyawa, dalam keadaan masih hidup. Maka sabda Nabi, orang-orang dulu bila diuji begini, sabda Nabi SAW, ini semua tidak membuatkan mereka berpaling daripada agama Allah. Tak ada. Dia tetap yakin pada agama Allah. Dia tetap bersabar pada Allah. Maka ini adalah ujian-ujian yang Allah datangkan. Pada saat yang kita rasa ujian kita dah berat sangat, maka hakikatnya kita perlu lihat pada orang-orang yang terdahulu yang diuji. Maka ini adalah dua contoh. Kemudian sabda Nabi SAW, orang-orang dulu bila diuji, tidak menjadikan mereka murtad, keluar daripada agama, tidak. Mereka tetap beriman, walaupun diuji sebegitu hebat. Sabda Nabi SAW, Wallahi, la yutimmanallahu hadal amar. Demi Allah, Allah akan menyempurnakan agama ini sehingga akan berjalannya seorang penunggang, pengembara daripada San'a hingga ke Hadramaut, dan dia tidak takut melainkan Allah. Tidak risau jika serigala menerkam kambingnya. Maksudnya ketika itu Allah jadikan seluruh dunia Islam, maka ada orang yang berjalan tak ada gangguan, tak ada orang rompak dia, tak ada orang menganiaya dia. Bahkan serigala pun ketika itu tidak mengganggu binatang dia. Maka Nabi berkata, malangnya, walakinnakum tasta'jilun. Malangnya kamu tergesa-gesa, terburu-buru sehingga tidak sabar. Maka daripada hadis ini, Nabi menekankan berat macam mana sekalipun bila diuji. Lagi-lagi bila diuji atas sebab agama, maka hendaklah bersabar kerana umat dahulu juga diuji, dan yang menjadikan manusia tak sabar apabila terlalu terburu-buru mengharapkan sesuatu bantuan daripada Allah. Allah pasti akan datangkan bantuan pada waktunya, pada masanya, mengikut kehendak dan kemahuannya. Mudah-mudahan Allah kurniakan kepada kita sabar. Allah kurniakan kepada umat Islam di mana jiwa diuji dengan kesabaran. Amin ya Rabbal Alamin. InsyaAllah kita akan sambung esok. Sehari kita ada 3 kali live sepatutnya. 8.30 pagi hayati Quran, 6 petang penawar hati, dan 11 malam sirah Nabi. Maka jemput join buat yang berkelapangan. Terima kasih semua yang komen, yang tag rakan-rakan, yang share, yang bagi gift. Moga Allah balas dengan sebabit kebaikan dan ganjaran. Zakaria Zamri, terima kasih. Umi Zaihadi, Nani Mamat, Rogaya Sulaiman, Umi Hana, Raja Azizah, kemudian Haifa Najwa, Nur Aini Hamid, Leli 1707, terima kasih banyak-banyak. DFB Rozana, Fauzia Yunus, Fatimah Az-Zahra, kemudian Kak Kamiza Muhammad Amil, Abu Siti Maria, serta Rohani Adam, dan juga bakal jenazah Fatimah S, dan juga semua. Jumpa insya-Allah. Malam ni ada kuliah maghrib. Jemput jangan buat yang berkelapangan. Subhanallah wa bihamdih. Subhanakallahumma wa bihamdika. Nashhadu an la ilaha illa anta. Nastaghfiruka wa natubu. Nizam, Nur Haili, dan juga semua Siti Nur Majid, Kak Marwani Ahmad. Jumpa nanti insya-Allah. Wallahu a'lam.